borak pasal apa. Tak mumbling lah, jelas. Tapi aku tak ingat pasal apa. Tak ingat Cuba you try ingat. Sebab aku tak fokus langsung. Sebab aku tahu yang mesin ni. So aku tak fokus langsung. Tapi aku cakap kat luar kan. Cakap bila lah dia. Tak ada benda nak borak lah. Tak ada benda nak borak. So aku cakap aku boleh borak ejek. Ejek aku nampak dia masuk, so ejek depan aku. Kenapa ejak keluar tak? Kenapa tak ejak keluar? Kan je keluar lambat. Oh. Kebetulan lepas aku tengah kencing, ada seorang. Lepas aku kencing tu si Asyad kan. Dia masuk baru aku toleh. So kau tak nampak pun lah aku pergi toilet Tak tak. nampak. Kalau aku tak masuk toilet, aku macam kat lorong tu je. Macam tak nak. Tapi memang tak tujukan kepada aku. Sebab kalau tujukan kepada aku, aku akan respon. Aku tak dengar. Tak asal kau nak rekod daripada belakang tu. Pun nampak seram sikit. Tak dengar. Mumbling ke suara dia? Tak mumbling. Suara memang suara dia. Tapi aku tak ingat dia borak pasal apa. Tak mumbling lah, jelas. Tapi aku tak ingat pasal apa. Tak ingat Cuba you try ingat. Sebab aku tak fokus langsung. Sebab aku tahu yang mesin ni. So aku tak fokus langsung. Tapi aku cakap kat luar kan. Cakap bila lah dia. Okay, ni nak masuk pada lift. Ni lift, ni 24. Okay. Dah depan lah. Ni tak dalam belakang ni. Macam Kau depan lah, jangan belakang. tak ada pandang. Sebab kan nampak kau. Oh, okay. Okay. Tak jadi. Patah balik. Okay, kau? Depan sini. Tak manajemen dekat Okey. sini tak dengar. Memang tak nampak siapa-siapa tu. Kau keluar tu tak ada nampak cermin ke? Keluar tu nampak lah cermin. Tapi keluar tu aku assume dia dalam toilet lagi. Tapi dia tak bercakap lah. Tapi tak masuk toilet pun masalahnya. Tak masuk toilet. Dia kat sini je. Tak masuk toilet. Kisah angker. Lepas tu cerita lah. Pasal aku cakap, ya kau kencing lah ni. Aku dengar suara kau macam borak. Macam borak apa? Borak apa tu aku tak dengar sangat lah masa tu kat dia. Sebab aku dengan kau tak ada conversation nak dicakapkan. So aku tahu mungkin cakap ejak lah. So ejak lah benda dia kan. Takkan kau tak dengar. Tak dengar. Aku Tapi suara dia ke? Betul suara dia? Kalau borak tu mesti dengar sebab kau kat tengah-tengah. Kalau aku nak borak dengan ejak, suara aku mesti kuat. Aku tak ada dengar tu. Aku kat tempat berdiri tu. Dia tak ada tengah lah tu. Aku tak dengar. Cermin, tempat kencing, Toilet. ejak. Kau tak dengar. Tak dengar. Aku tak dengar pasal apa. Tapi dengar suara kau. Siapa sahut? Masalahnya tak ada siapa sahut. Itu yang aku bila aku kencing kan. Dia borak dengan ejak ke borak dengan aku kan. Tak tahu. Sebab bukan dengan aku kan. Aku keluar. Aku pesankan dia cakap. Siapa sahut kan? Sebab aku tak ada siapa sahut. Maksudnya kalau kau sahut tu melekat lah kau. Selalu kan kalau aku kencing kan. Aku akan cakap Fib kau luar. Kau faham. Okay. Selalu macam tu kan. Tadi memang aku tak ada benda yang aku buat. Siapa sebab aku kencing tu dengan macam kau borak. Sebab aku pergi kencing tak ada pun. So bila aku basuh tangan semua tak ada pun. Tapi memang satu hari ni kita borak macam tu lah. Kita borak pasal Ini. Tadi kau dengar ada ayat dalam bangunan ni? Ada apa? Dia orang buka ayat dalam bangunan. Tak. Tak dengar? Tak. Apa? Kau turun kita tadi ke surau? Turun lah. Lepas tu dia turun awal kan. Turun awal tak buka juga. Aku turun sekali dengan ejak tadi aku turun. Tadi Yang ayat depan dekat yang dia dia Kursi je. dekat seluruh building kecuali surau. Push. So jangan tidak kat surau lah aku rasa. Ha? Aku dekat surau aku rasa. Dan kita orang keluar tu dia dah pasang.